Sekarang dipersilakan Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang untuk turut sama membahaskan RUU ini. Tidak dinafikan keupayaan pasukan bomba sukarela dalam memberikan khidmat terbaik dalam membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kepada masyarakat setempat apabila diperlukan adalah sangat mengagumkan. Kewujudan PBS ini penting kalau kita melihat dari sudut angka sekitar 337 balai bomba yang ada di seluruh negara untuk menjaga lebih kurang 600 don, maknanya satu balai bomba nisbahnya 2 don. Satu balai bomba jaga 2 don. Tetapi kalau kita tengok yang lebih kecil, lebih mendasar, 337 balai bomba ini perlu menjaga 28,303 kampung di seluruh Malaysia, maknanya satu balai bomba perlu jaga lebih kurang 84 kampung. Dan biasa kita tengok kedudukan balai bomba ni dia lebih dekat dengan kawasan industri, menyebabkan jarak ataupun tempoh masa untuk sampai ke rumah di kampung yang terbakar itu agak lambat berbanding dengan kilang kerana kedudukan itu. Dan dengan jumlah 15,000 anggota bomba seluruh negara juga, walaupun saya dipahamkan ada pengambilan baru dalam masa setahun ini, tetapi jumlah ini masih belum mencukupi untuk kita menguruskan 34 juta rakyat Malaysia. Walaupun PBS ini hanyalah pasukan bantuan, tetapi mereka tetap bertungku lumus seperti bomba sepenuh masa, membantu setiap kali bencana dan keadaan kecemasan. Dan mereka juga komited memberikan bantuan bersama-sama anggota JPBM yang lain. Namun begitu, di sebalik khidmat yang cemerlang itu, persoalan yang sering timbul ialah sejauh mana pihak kerajaan memberi perhatian terhadap keperluan, kemudahan serta kebajikan pasukan ini. PBS sentiasa bersedia berkhidmat tanpa mengira masa dan keadaan, sama ada bencana, kecemasan atau sebagainya. Dan mereka juga memainkan peranan penting sebagai barisan hadapan di kawasan luar bandar dan pedalaman yang sukar diakses oleh Jabatan Bomba. Oleh itu adalah wajar untuk kerajaan meneliti semula keperluan dan kebajikan PBS, termasuk dari segi penyediaan fasiliti yang lengkap, kelengkapan operasi dan juga latihan yang mencukupi. Dan keprihatinan kerajaan terhadap perkara ini pastinya akan memberikan suntikan semangat kepada hampir 8,000 PBS seluruh negara dan mungkin bakal-bakal PBS yang berminat untuk terus berbakti menyertai PBS dan terus berbakti kepada masyarakat dan negara. Soalan saya, sejauh mana kementerian melihat keperluan untuk mewujudkan bomba persendirian di premis-premis persendirian, terutama bagi bangunan-bangunan berisiko tinggi seperti kilang, loji industri, pusat beli belah, hotel bertingkat dan premis-premis yang mempunyai jumlah penghuni dan pengunjung yang ramai. Kehadiran bomba persendirian di premis-premis ini dilihat sebagai satu keperluan tambahan yang mampu mempercepatkan tindakan awal dalam situasi kecemerlangan sebelum ketibaan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Selain itu, bomba persendirian juga boleh berperanan sebagai barisan hadapan dalam melaksanakan pencegahan kebakaran secara dalaman dan memastikan sistem keselamatan kebakaran sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Oleh itu adalah wajar KPKT mengkaji semula dasar dan keperluan mewajibkan penubuhan bomba persendirian di premis-premis tertentu sebagai langkah proaktif demi menjamin keselamatan nyawa dan harta benda. Merujuk kepada pindaan ini, terdapat penambahan peruntukan berkaitan pelantikan orang kompeten dan kontraktor keselamatan kebakaran yang bertanggungjawab dalam memastikan sistem keselamatan kebakaran di sesebuah premis sentiasa berada dalam keadaan yang baik, berfungsi dengan sempurna serta mematuhi standard dan peraturan yang ditetapkan. Persoalan yang timbul, bagaimanakah KPKT menetapkan kriteria dan syarat kelayakan bagi seseorang individu ataupun syarikat untuk diiktiraf sebagai orang kompeten ataupun kontraktor keselamatan kebakaran yang sah. Penetapan kriteria ini amat penting bagi memastikan hanya individu yang benar-benar berkelayakan, berpengalaman dan memiliki sijil kompetensi yang diiktiraf sahaja dibenarkan menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan keselamatan kebakaran. Ini termasuk menghadiri kursus-kursus berkaitan, lulus peperiksaan kompetensi dan pendaftaran dengan badan berwibawa yang diiktiraf oleh kementerian,
Langkah ini penting bagi menjamin mutu kerja dan keselamatan awam sentiasa terpelihara serta mengurangkan risiko kegagalan sistem keselamatan kebakaran di premis-premis. Dan yang terakhir, Datuk Yang di-Pertua, saya mungkin sedikit tertanya-tanya kenapa nama untuk pasukan sukarela ini hanya pasukan bomber sukarela. Dia bukan pasukan bomber dan penyelamat sukarela. Kalau kita merujuk dari segi istilah asal bomber itu, dia berasal daripada perkataan Portugis, bombero, bermaksud firefighter. Adakah aspek menyelamatkan nyawa dari soal kecemasan yang lain, soalnya umpamanya keperluan mereka yang perlu CPR umpamanya, tidak dalam ruang lingkup tugas PBS, ataupun memang hanya memfokus kepada kebakaran semata-mata. Itu saja persoalan dan pandangan saya, Datuk Yang di-Pertua. Saya menyokong RUU ini. Terima kasih.